Dah menek esok dah. Kita dah hantar barang. Kita ni siap buku berberat ni beradang dah. Sting dah habis itu. Dia hantar pula. Lalah cancel dah telefon dia ni boleh scan dah. Kalau dah naik lori, memang dah confirm customer cancel dah, dia akan sampai balik kat Korea tu. Pergi ambil, dah akan sampai gini bang. Bertindih-tindih barang aku. Macam-macam lah. Keadaan sampai dak comel, lepas pada tu pula kita penjual kena cah. Abang kakak alu niaga akan faham lah perasaan ni. Ya mungkin angah boleh terima, tapi alu kena peniaga lain. Janganlah buat kerja gitu. Angah buka COD ni untuk memudahkan urusan. Dulu angah dah buat COD, banyak kali dah angah buat video. Angah tak mau buka COD sebab takut jadi gini lah. Ingatkan ada perubahan tapi gini juga. Lepas ni angah akan buka dah untuk COD, untuk barang-barang besar. Pertama basikal. Kalau nak, boleh masuk DM terus. Berminat, buat pembayaran terus. Ni lah tengok diri. Angah akan ingat ni, walaupun memori telefon tu kecek, memori pala angah ni besar. Angah akan ingat nama ni. Mu nak bayar sekali pun angah tak akan terima dah. Iyalah, mu main-main. Mu nak order lain.